2.45. Korang semua ada kat rumah je ke ni? Korang yang dah balik Jumaat tu duduk rumah je kan? Korang tak ada keluar pergi mana-mana ke? Dia 40? Tengah-tengah konten Rina. Okay, bagus-bagus. Tunggu. Oh, sikit lagi. Sikit je dari korang. Korang kena tengok tahu konten ni. Sebab bagi Rina, ini adalah konten yang sangat effort. Sebab Rina dah lama gila tak masuk dapur. Rina, apa? Kanda cuti. Dia cuti apa weh? Rina tak tahulah. Kanda ada cuti ke? Kenapa Rina tak buang stiker? Stiker apa? Stiker P. Biarlah Rina bangga dengan P tu. Macam mana ada lagi sikit kuning-kuning tu. Korang kena tengok tau. Korang tengok lepas nanti korang komen banyak-banyak. Mana tutorial tudung? Ada yang cakap Sophie pernah buat tutorial ni. Cuba korang share dia punya dia punya TikTok. Senang je korang. Dia macam dia tak boleh lah. Kena buka dulu lah. Dia tak datang Johor ke? Mungkin dia datang kot weekend ni. Kau nak Rina datang hari apa? Sabtu ke Ahad? Cuba pilih. Mungkin boleh jadi esok Rina datang. Kau nak Rina datang mana? Batu Pahat ke Angsana? Atau dua-dua? Spek baru ke? Okey tak korang? Sebab kan nak jumpa spek yang macam waktu Rina 2024 tu susah gila. Rina dah tak jumpa dah spek yang style macam tu kena dengan muka Rina. Angsana ramai. Dia tu kalau ikutkan daripada sale pun memang Angsana lagi sedap lah. Mana orang Batu Pahat ni? Pergi serbu Soto Madura. Rina tak join kat anak ke? Join. Rina Soto Madura akan turun dekat Kedah nanti untuk event Kak Nak Food Fest. Kau berapa post? 245 lah Rina post. Rina tak shoot konten ke? Korang memang kan korang nak kena Rina pakai dulu ni kat sini. Rina nak shoot konten ni. Korang stay tune next konten Rina. Bagi tahu awal ni. Tahu korang stay tune tahu next konten Rina. Buat premier. Rina dah buat premier dah. Rina dah buat premier. Apa lagi Rina tak buat Dah semua dah. Harap tak ada masalah copyright. Rina seorang je ke? Seorang je. Jangan konten gaduh-gaduh. Sweet-sweet je tau. Alah, korang layan je lah. Apa yang Rina hidangkan tu korang tengok je. Dia macam balance. Ada gaduh, ada sweet. Kau tahulah. Dia nature je korang. Tak nak gaduh-gaduh. Kenapa? Korang tak suka gaduh-gaduh Tak ke kalau sweet memanjang tu membosankan? Tak datang sana ke? Sabtu atau Ahad InsyaAllah Rina turun. Ni Echa siap turun Melaka lagi korang. Nak buat konten dengan effort gila.
Dah lah tadi kita orang kontes sukan tau. Lepas tu ni dia nak drive pula pergi Melaka. Echa memang the real YouTuber. Dia nak turun lah Kedah. InsyaAllah dia nak turun. Spec colour soft pink. Ini pun Rina macam kebetulan je waktu tu beli. Korang tengok ni. Ni brand OW. Oh, nampak je nampak Rina. Ni brand OWL. Brand old. Ni tak ada power pun ni. Sebab dia nak pakai lens. Sebab kalau Rina tambah power kan, nanti dia jadi tak lawa. Mungkin Rina jadi bengkok-bengkok. So Rina pun tak tambah power. Kalau rajin nanti Rina tambah kot. Hambatnya 245. Kan dah tengah live. Kan ada dia. Aisyah naik kereta apa? Dia naik kereta Paris Rina. Paris Rina hantar dia tu. Tu kereta lama Mak Rina. Kereta Honda City kot. Suamanya Rina biasa je. Nak pakailah bawal. Boleh. Dia tak boleh pakai selalu. Sebab korang bawal ni addicted tau. Rina kalau macam dah sehari pakai kan, nanti esok nak pakai lagi. Nanti Rina dah lupa cara pakai shawl. Jadi Rina macam hari ni pakai bawal, okey nanti shawl. Macam hari ni dah pakai shawl, nanti bawal macam tu. Gila-gila. Korang selalu tanya Rina pakai lip matte apa kan? Korang tertarik ke? Korang lagi tertarik lip matte Rina atau mascara Rina? Sebab glossy. Tapi orang kita tak ramai suka pakai yang glossy. Korang lagi suka yang mana? Lip matte atau mascara? Dua-dua? Kan? Tapi Rina rasa lips kan? Sebab kita kan perempuan macam everyday. Macam mascara ni bila rajin je kita pakai. Macam lips ni mungkin everyday kita nak top up dia. Perlu tak Rina keluarkan lip matte? Dapat sambutan tak korang rasa? Nak jual lah tu kan? Benda boleh buat duit, kita jual. Lagipun Rina akan sediakan lip matte yang berkualiti lah untuk korang. Sebab tak semua lip matte best tau. Ada lip matte yang macam mengeringkan. Ada lip matte yang cepat hilang. Kita susah nak jumpa lip matte yang mungkin Rina akan selesaikan masalah korang tu. Nak lip gloss. Tapi orang kita suka ke lip gloss. Rina rasa macam orang Malaysia yang perempuan lah macam kurang lah. Betul tak? Rina sentiasa cari lip matte yang dia glossy tapi dia tahan. Benda tu yang susah tau. Lip gloss kurang lah lip gloss. Yelah tu. Okay, kita tak adalah buat dia lip gloss sangat. Tapi dia macam ada lip matte dia tapi dia glossy. Korang faham tak? Tu orang panggil apa Ada nama ke? Dia macam lip matte tapi dia glossy. Lah korang borak-borak lagi 3 minit. Korang ready. Nanti korang 8K dalam ni. Nanti korang terus serbu YT Rina. Sekejap Rina tunjuk thumbnail Ni thumbnail kita hari ni. Thumbnail untuk konten Rina ni. Aduh, punyalah aku borak-borak. Seronok pula borak korang ni. Rina kan jarang buat live kan. Selalu buat live pun masuk live Echa. Lip vinyl kan? Lip vinyl lah. Okay, mungkin Rina akan keluarkan lip vinyl, but Rina version. Okay,
korang lagi 3 minit ready. Okay, ni kita punya content sekejap lagi. Cerobek masak lemak 3.0. Sebab first Rina dah masak ayam masak lemak untuk dia. Lepas tu masak siput. Siput sedut. Siput sedut tu yang masak ramai-ramai dengan family Rina. Korang mana tak tengok lagi boleh tengok. Boleh rewatch balik. Lepas tu mungkin ni adalah masak lemak yang terakhir untuk dia. Lepas ni dia akan rasa air tangan masak lemak orang lain dah. Dua minit lagi. Tapi lepas tu mula awal-awal konten ni Rina sebenarnya nak ajak Ihin dengan asalnya Ihin kata dia free, dia boleh temani Rina cari barang nak masak lemak. Lepas tu rupanya dia tak free pun, dia nak makan dengan budak-budak tu. Lepas tu Noah pula cakap dia nak temani Rina cari barang. Rupanya dia pun sama nak pergi makan juga. Lalu Rina cari barang masak lemak tu seorang-seorang je. Dah AI memang tak percaya lah. Rina suka pakai perfume apa? Ni jap, Rina tunjuk. Ni Kak Bella belanja hari tu. Boleh tunjuk ke? Nanti aku bayar lotion lah korang. Sekejap tau. From Dolce Gabbana. Tapi sedap gila. Ni Kak Bella belanja. Waktu yang kita orang balik pada Singapura tu. Bau apa? Dia macam bau herbs. Tapi fruity. Tak reti lah. Rina bukannya kisah sangat pun pasal minyak wangi tau. Rina biasanya pakai je minyak wangi apa-apa. Tapi waktu tu Kak Bella lah ajar macam, oh ni sedap ni sedap macam tu. Kalau Aslah memang pencinta minyak wangi. Rina ni mana Rina rasa wangi Rina pakai je. Tapi baru sekarang lah Rina nak belajar slow-slow nak. Jenama apa perfume? Dolce Gabbana korang. Tapi harga dekat Singapura murah hari tu. Kat Malaysia tak tahu berapa. Lagi 1 minit ready. Nanti korang terus serbu YT Rina tau. Type je Rina AI ikut. Type je lah Rina. Keluarlah nanti. Okay, bye. Jumpa korang dekat YT Rina. Jom. Nanti Rina pun akan tengok sekali dengan korang dekat dalam komen Bye, jumpa kat sana. Jom masuk YT aku sekarang. Dah pakai dia masuk YT Rina.